Adik-adik pelajar sekolah dan IPT dah mohon ke kad Rapid Pelajar ni? Jom saya share cara apply. Semua murid sekolah rendah, menengah serta student IPT dan college boleh apply kad Rapid Pelajar ni. Korang akan dapat diskaun 50% bila naik LRT, MRT, monorail, BRT, bas Rapid KL dan bas feeder MRT. Untuk murid sekolah, kena sediakan IC untuk pengesahan. Untuk student college dan IPT, korang kena sediakan gambar pasport, MyCard original, kad pelajar original dan surat pengesahan pelajar yang bertarikh tak lebih 3 bulan. Okey, untuk mohon online, korang search Rapid Pelajar. Lepas tu tekan web Rapid Pelajar yang ni. Log masuk kalau dah ada akaun. Kalau tak ada, daftar akaun baru dulu. Lepas dah daftar, tekan register online now untuk yang baru nak apply. Pilih kategori pelajar, isi nama, nombor IC, tarikh lahir, nombor kad pelajar, nama sekolah atau college atau IPT, nombor telefon dan tempat collect card yang dah siap nanti. Upload dokumen yang diperlukan, settle isi maklumat dan upload dokumen, tik kotak terma dan syarat dan tekan submit application. Settle! Korang kena bayar RM15 tau untuk mohon. Pastikan korang ada minimum RM5 supaya lepas nak guna kad Rapid Pelajar ni nanti. Share dan repost video ni dekat kawan-kawan, okay? Follow Isantro.my untuk info best macam ni setiap hari.